Taruhlah susu lebih lagi. Dah cukup dah. Akak selalu taruh banyak ni je. Baik-baik, panas. Ya, tahu. Dah, cukup. Cuba rasa dulu. Dah sedap ni. Nak kaca juga. Kita minum susu ni 2 kali 1 hari. Tiap-tiap pagi dan malam. Enak. Betul. Opa, kita orang bawa sarapan. Iya. Terima kasih. Opa tengok apa tu? Hai. Akak! Upin, Ipin, jangan susahkan Opah. Jaga Opah baik-baik tau. Akak jangan risau. Semua beres. Yelah tu. Betul, Ros. Diorang bagus. Siap buat kerja sekolah. Pagi-pagi dah bangun kemas katil. Tak payah disuruh. Ada minum susu? Mestilah ada. 1 hari 2 kali. Sekali waktu pagi sebelum pergi sekolah. Dan sekali lagi waktu malam sebelum tidur. Bagus. Ingat pun. Mestilah. Otak cerdik. Dah, pergi sekolah lekas. Nanti lambat. Ros pun kena gerak dah. Iyalah. Tata. Bye. Seorang satu tau. Terima kasih, cikgu. Ihsan, kau dapat isi apa? Dapat isi strawberry. Ini sama macam susu yang kita minum kat rumah. Betul. Rasa sama sedap. Iya, enak banget. Murid-murid, kenapa kanak-kanak kena minum susu? Siapa nak jawab? Ihsan, jawab. Ya, Ihsan? Untuk jadi besar. Pandai, Ihsan. Betul tu? Untuk besaran. Betul. Jadi, minum susu secukupnya buat badan Sihat. dan otak Cerdas. pandai.